Sindiket seluduk migran guna inap desa dan hotel bajet, tumpas. Sungai Buloh, taktik licik sindiket penyeludupan migran menggunakan inap desa dan hotel bajet sebagai rumah transit terbongkar selepas polis menumpaskan kegiatan itu dalam serbuan di sekitar Sungai Buloh pada Sabtu. Sindiket yang dipercayai aktif sejak 2 bulan lalu itu dikesan menggunakan penginapan harian terbabit sebelum migran diseluduk keluar dan masuk dari negara ini melalui jalan laut tidak diwartakan. Operasi kira-kira jam 12.30 tengah malam dijalankan menerusi serbuan khas Pintas SOM yang digerakkan bahagian D3, Anti Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Ketua Penolong Pengarah D3 Bukit Aman, Senior Assistant Commissioner Sofian Santung berkata, siasatan mendapati sindiket beroperasi secara terancang dan sistematik dengan menjadikan inap desa sebagai rumah transit bagi memperdaya pihak berkuasa. Serbuan pertama dilakukan di 2 unit inap desa sekitar Sungai Buloh yang dijadikan lokasi penginapan ejen dan transporter. Serbuan kedua pula membabitkan sebuah hotel bajet di kawasan Saujana Utama yang digunakan sebagai rumah transit menempatkan migran sebelum mereka dibawa keluar dari negara ini, katanya dalam satu kenyataan pada Ahad. Siasatan mendapati ejen bukan sahaja menguruskan tempat tinggal, malah turut menyediakan makanan kepada migran sepanjang tempoh mereka ditempatkan di rumah transit sebelum dibawa ke destinasi seterusnya, katanya. Sofian berkata, siasatan mendapati sindiket mengenakan bayaran antara RM1,800 hingga RM2,000 bagi setiap migran. Sindiket ini bergerak secara terancang dengan rangkaian ejen di kedua-dua negara yang bertindak sebagai pengatur perjalanan serta penyedia kemudahan kepada migran, katanya. Beliau berkata, serbuan itu membawa kepada penahanan 15 individu warga Indonesia berusia antara 22 hingga 53 tahun terdiri daripada anggota sindiket dan migran yang dipercayai menjadi mangsa penyeludupan. Tambahnya, semua tangkapan disiasat mengikut Seksyen 26E Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran 2007, Seksyen 6, 1C, dan Seksyen 15, 1C, Akta Imigresen 1959/63.